Aduh. Hei, ni sudah modify Mana boleh cicit. Jumpa dia tu. Okey. So pasti tak ada kunci dalam Oh, ni steering rack. Ha, Sudah check. ada masalah lah tu. Dah. Okey. Sudah check. Air. Langgar lompat air You ada dua kunci. Ada nombor 1 dengan nombor 2. Okay. Ini dua kunci you nak disable kan tak? Disable kan macam orang dapat kunci dia tak boleh pakai. Dia tak boleh remote, dia tak boleh start. Tapi kalau you sendiri jumpa balik dia tak boleh pakai. Kalau you jumpa balik, boleh buka balik tapi ada cas. Oh, sekarang ni kalau tutup ada charge lah? Tutup tak payah. Buka baru kena buka cas. baru ni. Okey, faham. Key locking status Key nombor 1, nombor 2 sudah disable. Okey, tu je. Okey kunci sudah buat lock. Buka. Cuba semula. Lock pintu. Buka pintu. Break. Start kereta Okey, BMW F10 Okilos siap